Bahagian B pula, rajin A bersama ibu. Berat ibu Meling 2 kali berat Meling. Berat ibu Meling adalah 2 kali berat Meling. Masalah berat Meling berapa? Ini dinamakan objektif. Berpusat, berfokus. Okey. So, Meling tadi 30. So, Meling ialah 30. Emaknya 2 kali emak dia. Emak 2 kali daripada Meling. Jawapannya 60. Okey, soalannya pula. Berat Meling, ayah Meling 75. Bapa dia pula 75. Soalannya, ibu ayah Meling. Campurkan semua. Jadi maksudnya lah 30 tambah 60 tambah 75. Okey, dah. So, 30 tambah 60, 90 tambah 75. Okey, so jawapannya ialah 165. 90 tambah 75. 59 tambah 7, 16. So, jawapannya 165 kilogram. Itu saja.